نقول قلمي. نعم جملة كاملة أي إنكب. هذا قلمي. نعم نقول هذا قلمي. نعم هذا قلمي. أو pensil saya ada atas meja بالعربية. قلمي على المكتب. نعم قلمي على مكتبي. نعم قلمي على مكتبي معناه pensil saya ada atas meja saya. فهنا قلمي. أيمكننا أن نقول قلم أنا بالعربية dalam bahasa Arab؟ لا هذا خطأ. نعم هذا خطأ. الصحيح قلمي معناه pensil saya. نعم صحيح. نعم فالآن الآن معناه أنت. نعم هنا بمعنى أنت kamu seorang lelaki. فأريد يا حبيبة أريدك أن تكوني جملة بك. أين أبوك؟ نعم أين أبوك. نعم لكن قبل هذا نقول يا محمود. يا محمود مرة أخرى. يا محمود أين أبوك؟ نعم يا محمود أين أبوك. نعم يا محمود أين أبوك. Di manakah ayah awak? Ataupun misalnya naqulu wahai seorang pelajar lelaki, di manakah soalan awak bil Arabiyah? Ya tilmizu. Naam. Aina su'aluka. Naam ya tilmizu aina su'aluka. Naam aina su'aluka, di manakah soalan awak? Aina su'aluka. Fal'an kili al-mukhatabati. Naam al'an uriduki an tukawini jumlah biki. Naam. Ya Aminatu. Naam ya Aminatu. Aina qalamuki. Naam ya Aminatu aina qalamuki. Ayumkinuna an naqula, boleh tak kita cakap dalam bahasa Arab ya nama ya Aminatu aina qalamuka? La, هذا خطأ. هذا خطأ. الصحيح يا أمينة أين قلمك. أين قلمك. صحيح. نعم وهي أمينة di mana emak kamu بالعربية؟ يا آمنة. نعم. أين أمك؟ نعم يا أمينة أين أمك. واضح. فمعناه الآن يا ك وكي هذه الضمائر هي متصلة. Dia adalah domir kalau kita tulis nampak bercantum dengan kata nama, فنحن نعرف كيف menggunakan nam ya waki wa ka. Nama وفي هذا الدرس kita belajar nama tentang domir munfasilun wa domir muttasilun. Domir yang bercerai dan domir yang bercantum. Qabla qalil nam ya ما معنى يا أنا يا صحيح أنا. يا أنا. فالآن أنا أريد نحن الآن نريد أن نكون جمل. kita nak supaya lebih jelas untuk kita faham tentang ana wa ya ini. Saya mahu Habibah supaya membuat ayat-ayat di dalam bahasa Arab. Ana uriduki an tukawini jumal, buat ayat fi jumlah wahid, dalam satu jumlah yang satu. Nam wa nahnu nasta'milu dhamir ana wa ya. Nam Habibah. Ana mudarrisatun. Naam. Wa ummi aydan mudarrisatun. Mumtaz. Nah, naqul ana mudarrisatun, saya adalah seorang guru. Ana mudarrisatun wa ummi الآن ki ummi لا نقول ummi ana أو ummu ana خطأ. wa ummi أيضا mudarrisatun. صحيح. في أول أنا mudarrisatun, ana bermakna saya, wa ummi dan emak saya. Nah, wa ummi أيضا juga mudarrisatun adalah guru. Jumlah ukhra. Ana tabibatun. Naam. Wa abi aydan tabibun. Naam mumtaz. Naam naqulu ana tabibatun. Naam ana tabibatun, saya adalah seorang doktor perempuan. Ana tabibatun. Kalau lelaki ana tabibun. Wa Habibah hiya tabibatun. Fa naqulu ana tabibatun wa abi. Ayumkinuna an naqula abu ana? لا هذا خطأ. هذا خطأ. فنقول وأبي. نعم وأبي أيضا dan ayah saya juga. وأبي أيضا tabibun. Dia adalah juga seorang doktor. Nah, ana tabibatun sebab Habibah adalah seorang perempuan, lakin abun lelaki muzakkar, fa abi aidan tabibun. Ahsan. Sama الآن يا حبيبة أريدك أن تكوني جملة ب نعم أنت الآن المخاطب. kamu seorang lelaki, al-mukhatab seorang lelaki. فنقول نعم أنت وك في جملة. يا حسن أنت تتكلم كثيرا. نعم. أين واجباتك؟ ممتاز. نعم لك يا نعم مرة أخرى يا حسن. يا حسن وهي حسن. نعم. أنت تتكلم كثيرا.
Aina wajibatuka? Nah, mumtaz. Ya Hasanu, anta tatakallamu kathiran. Nama anta tatakallamu kathiran, awak bercakap banyak. Atau anta takallamta kathiran, awak bercakap banyak, telah bercakap banyak. Aina wajibatuka, di mana latihan awak? Aina wajibatuka, di mana latihan awak? Fahuna fi awal anta tatakallamu wa anta thumma aina wajibatuka, di mana latihan awak? Aina wajibatuka. Okey, misal nuridu naqul, nama wahai Mahmud, nama awak awak telah hadir lewat dalam kelas, di mana buku latihan awak? Bil Arabiyah? Ya Mahmudu. Naam. Anta ta'akharta 'anil fasli. Aina daftaruka? Mumtaz. Nama ya Mahmudu, anta ta'akharta 'anil fasli. Wahai Mahmud, nama awak telah lewat. Anta ta'akharta 'anil fasli, awak telah lewat daripada kelas. Aina daftaruka, di mana buku latihan awak? Di mana buku latihan awak? Wadah? Fa ma'nahu idza kana al-mukhatab, kalaulah kamu seorang lelaki, nahnu nasta'milu anta wa ka. Suma al-an uriduki an tukawwini jumlah bi anti wa ki. Anti wa ki al-mukhatabah, ma'nahu kamu seorang perempuan. Ya Salwa, anti ghaniyatun. Aghaliyatun sayyaratuki? Mumtaz. Naam, sahih. Naqulu maratan ukhra ya habibah. Ya Salwa. Ya Salwa. Anti ghaniyatun. Aghaliyatun sayyaratuki? Naam, ya Salwa anti ghaniyatun. Wahai Salwa, Salwa adalah muannas. Nama ya Salwa anti ghaniyatun, awak adalah seorang yang kaya. Anti ghaniyatun aghaliyatun sayyaratuki. Naam, aghaliyatun sayyaratuki, adakah kereta awak mahal? Aghaliyatun sayyaratuki, fahuna sayyaratuki. Naam, jumlah ukhra. Ya Hajaru. Naam. Anti muallimatun. Naam. Adhakiyatun talibatuki? Naam, sahih. Maratan ukhra ya Hajaru. Ya Hajaru, anti muallimatun adhakiyatun talibatuki? Naam, sahih. Nama ya Hajaru, nama anti muallimatun, anti adalah seorang guru perempuan. Adhakiyatun talibatuki, adakah pelajar perempuan awak itu adalah cerdik? Nama fahuna anti muallimatun thumma talibatuki. Naam, la naqulu talibatu anti, hadha khata, naqulu talibatuki. Wadah? Fa-ma'nahu antum ta'rifuna, kita faham macam mana menggunakan kaedah ini, menggunakan dhamir ana wa ya wa anta wa ka untuk al-mukhatab, kamu seorang lelaki, wa anti wa ki untuk mukhatabah, ma'nahu dhamir anti wa ki untuk kamu seorang perempuan. Wadah? Fala'allakum tafhamu, boleh faham dengan jelas pembelajaran ini ya. Wa nahnu nasta'milu hadha darsuna nasta'milu kitab al-lughatil arabiyyah, kita menggunakan buku bahasa Arab mudah, alladhi lahu kitab, yang ada buku, sesiapa yang ada buku bahasa Arab mudah ini, fayastafidu kathiran, mengambil faedah yang besar, wa yafhamu bi syaklin awdah, dan boleh faham dengan lebih jelas. Limadha li'anna fi hadha darsi, dalam pelajaran ini ana azkuru, saya sebut nama tentang buku. Nahnu al-an mathalan fi al-kitabi thalith, kita sekarang berada dalam buku yang 3, fi ad-darsi ats-tsani asyara, dalam pelajaran yang ke-12. Wa aidan insyaallah taala fi Facebook, dalam Facebook dan dalam YouTube. Ana aku mubi tahdid, saya akan buat update tentang apa-apa kandungan dalam buku ini. Wa madza yaf'alu at-tullab, dan apa pelajar-pelajar perlu buat lepas mendengar pengajaran ini insyaallah taala. Fa sesiapa yang mahu mendengar pembelajaran bahasa Arab yang lebih jelas, fa insyaallah taala pergi kepada Arab Mudah saya, Facebook, ataupun pergi kepada YouTube Nurdi Arabic. Fa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.